ke dalam gelanggang ketika ini. Pemain-pemain dipanggil untuk bersiap sedia. Pas dia. 0-0. Servis yang pertama diangkat Azlan dengan mata pertama. Berjaya ditarik. Saya tidak keserangan. Saya bersama dengan Mohsin Abdul berjaya diperoleh oleh Melaka. Dan ini pastinya menjadi satu perlawanan akhir yang menggetirkan kerana siapa yang ada dalam gelanggang ini. Itu yang menyebabkan keadaan semasa di Spice Arena hangat. Itulah trik memastikan mata kedua buat Melaka. Sama Zarif Marikan. Tuan Hakim. Syahir kaki kiri. Zaid tinggi untuk Azlan. Tapakan. Itu memang dijangka. Melaka ketika ini 3-0. Mata sebentar tadi disumbangkan oleh Azlan Alias. Masih lagi Zarif dapat menghidupkan bola itu. Tuan Hakim. Hijak. Dia membalas semula. Dengan satu tapakan. Kuala Lumpur. Ketika ini nampak Melaka begitu fokus, Mohsin. Ya, kalau kita perhatikan di peringkat separuh akhir, Kuala Lumpur bermain dengan keadaan yang sangat Buat Kuala Lumpur. masih lemanan. Satu servis yang kencang daripada lagi ulang tayang. Syahir hanya menahan saja bola itu, tetapi saya percaya servis daripada Zarif ini melebihi 70 km sejam. Tersasar. Mungkin ada sedikit Daripada Zarif. Ya, itu yang saya jangkakan. mata. Dia mampu mempelbagaikan bentuk serangan. Jadi kalau kita lihat Zaim. Syahir dengan servis. Deras. Berjaya diangkat Amirul Zazwan. Bijak. Kuala Lumpur cukup meyakinkan. Kalau kita lihat Zaim sudah pun bergerak sedikit ke kanan gelanggang kerana dia menjangkakan Rizwan Hakim akan melibas bola itu ke tengah. Tapi tindakan Mereka di depan ketika ini. Ada sedikit sentuhan. Ada sedikit sentuhan di atas jaring, tetapi tidak berjaya. nampaknya Din seolah-olah Zarif ingin membuat satu kenyataan bahawa dia juga harus diberikan. Tiga mata di belakang kini Melaka. Rizwan Hakim. Sepatutnya siapa ambil bola itu, Mohsin? Tetapi kalau kita lihat sekali lagi, bola itu dia tak sempat pun mengangkat dengan baik kerana servis. Arif mungkin cuba mencari Zaim, saya kira. Itu yang saya cakapkan. Tetapi Sedikit tersasar. sedikit sasar. Mungkin dulu hobi saya ke perpustakaan kan. Jadi saya tahu kan. Berarti boleh mengundang mata. Itu yang saya masukkan. Tetapi Zarif sudah jauh lebih bersedia. Rizwan Hakim. Blok. Dan bola Tiga mata itu setakat ini disumbang Hakim menerusi libasannya. Begitu juga dengan tiga mata sumbangan Zarif ketika ini. Dan kalau kita lihat Din, apik kiri kedua-dua regu nampaknya macam agak kurang menyerlah. fokus bersama beliau. Jaya diangkat oleh Zaim. Bola kedua dan bola ketiga Azlan Alias. Blocking baik. Itu Jaya satu Ridwan. hadangan yang sangat gelanggang. Melaka Challenge nampaknya di Melaka. melepasi jaring. Mereka menyatakan servis Syahir Rosdi. Tepat kepada Amirul Zazwan. Kencang. Dia benar-benar Fokus. Macam garang. Orang garang lain macam di malam ni. Tak berjaya untuk menyelamatkan first ball Amirul Zazwan. Maju. Rizwan Hakim mungkin saja menjadi sasaran yang Syahir ketika ini. Tetapi Zarif sudah pun sedia. Karena itu agak rendah. Dia membalas di mana Azlan 8 sama. Aisyah. Terkena tangan Azlan juga. Kena tangan. Mujur juga sebenarnya Azlan melindungi. Mereka agak sukar untuk meletakkan jurang yang lebih besar dan pukutan mata. Azlan berjaya mengangkat. Azlan cuba menyelesaikan
lakukan dengan baik. Melaka sebentar tadi. Itu memang bertaraf dunia, Din. Kalau kita lihat bagaimana Azlan, dia menunjukkan tanda tangan kepada Zaim supaya Zaim lebih berhati-hati melihat terlebih dahulu ke mana arah Ridwan Hakim. 9-8 kelebihan untuk mereka. Wow, saya rasa ini kali kedua Amirul Zazwan terperangkap dengan servis fantas dari Melaka Syed-Rosdi. Itulah yang tadi berlaku ketika kali pertama Syahir melakukan serangan sebegini, tapi bola keluar. Kalau kita masih ingat. Dan keadaan inilah memang Memastikan jarak dua mata itu kekal dan berkurangan. agak jauh. Bijak bijak permainan yang ditunjukkan oleh Rizwan. Beliau apakah yang menyebabkan jaring membesar kepada 3 mata. Syahir semakin fokus. Muncul. Bersendirian. Gulung. Ada blocking telah pun dilakukan Azhar sendiri sahaja. Sara diri yang dilakukan oleh Rizwan Hakim. Ya, baik. Bukan kaki kanan sebab Zaim sudah bersedia kaki kanan. Kaki kiri itu mungkin ada peluang. Itu yang saya masukkan. Hakim. Diteruskan saja. Itu kesilapan. Itu adalah kesilapan. Itu memang silap Hakim. Saya tak rasa mereka boleh lakukan. Berhenti kan mana? Tapi masih lagi challenge. Apa? Terberikan tumpuan sekali Setakat lagi. ni belum ada servis drop daripada Syahir. Mungkin belum ingin mengeluarkan. Itu dia. Ramalan di situ. Ada blocking. Masih dalam Syahir meneruskan tetapi beliau tidak boleh boleh. cedera di situ. Adakah ini Syahir? Ya, nampak tak? Terempas sikit. Ya, sikit lah. Kita mengharapkan tiada kecederaan serius. Bermakna peminat sepak takraw di Pulau Pinang ni hadir tanpa mengira siapa juga yang berhasil di pentas akhir. Ya. Tapi tak dinafikan tidak ingin melepaskan peluang untuk menyaksikan sama-sama. Dia cuba mencari Zaim. Jangan diangkat kali ini Amirul Zazwan. Ridwan Hakim. Okey, ini satu bola pertama Syahir. Adalah chance mata tu. Sangat besarlah chance mata tu. Dan itu dibuktikan dengan setakat ini sudah 7 mata disumbang oleh Rizwan Hakim dengan libasannya. Yang dilepaskan oleh Los Akuram tu. Nampaknya memang dia benar-benar berfungsi bagaimana apa yang sepatutnya. Dan hasilnya final malam ini. Zarim. Baik. Ada di situ. Hakim gulung. Itu. Mungkin sedikit Kalau kita perhatikan jarak yang di mana Rizwan Hakim berada, libasan Sunback Spike sebenarnya jauh lebih selamat. Ya. Kalau keputusan yang tepat akan menyamakan kedudukan. Itu kita lihat kepuasan. Ya, variasi terjangka. Bola pantas itu singgah ke kaki beliau. Itu dipanggil sebagai satu Kuala Lumpur. Sarif Marikan mencari Zaim. Tetapi memadai. Cubaan challenge daripada Kuala Lumpur saya kira. Okey, tak lagi secara rasmi